Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera to people and greeting. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf. Apa nak kata tu? Tak tahulah. Terima kasih kerana sudi bersama saya di YouTube ini. Seperti biasa, tekanlah butang like, share, subscribe dan juga butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya membuat naik video yang terbaru. Baiklah, saya tak menyatakan hashtag yang kelaziman sebab hari ini saya tak untuk sorangan. Oh ya, lupa pula mukadimahnya. Selamat kembali ke lapangan terbang Kuala Lumpur Terminal 1. Hari ini saya tak bersorangan sebab ini adalah satu kembali yang agak saat akhir. Tapi kita akan mulakan di Terminal 1 ini untuk daftar masuk terlebih dahulu. Saya akan nyatakan ke mana dan dengan siapa saya bersama kejap lagi. Okay? Baiklah, saya sekarang sudah berada di hadapan pintu pelepasan antarabangsa dan seperti yang anda boleh lihat di belakang saya ini, saya disertai oleh ibu dan adik saya, Umi dan Syahidah. Malu-malu sedikit tapi tak apa. Baiklah, destinasi kami adalah Jakarta, Indonesia. Say hi to the camera. Okey, tetap tak nak. Tak apalah. Macam saya katakan tadi, ini adalah perancangan saat akhir dari last minute. Tak lama pun, 3 hari 2 malam saja. Kenapa nak ke Jakarta secara tiba-tiba ini dengan mereka berdua ini? Tengok sajalah, walaupun dekat tajuk ni anda dah tahu nak ke mana. Tapi ini adalah satu penutup lah untuk 2025 ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom.
Baiklah, kita sudah tiba di Terminal 2 lapangan terbang terbangsa Soekarno-Hatta. Jadi sekarang ni kita naik Grab untuk ke hotel. Baiklah, saya dan Umi dan Syehidah dah pun selamat mendaftar masuk ke Hotel Amaris di Tamrin City berhampiran dengan pusat bandar Jakarta ini. Naik Grab tadi kan, bolehlah, adalah macet sedikit di sini sana, tapi tidaklah. Di keseluruhan perjalanan semuanya okey saja. Dan kami sebenarnya ada lebih kurang 2 jam sebelum daftar masuk, jadi kami tinggalkan bagasi sekejap dan bersia-sialah di dalam pusat belah Tamrin City ini. Sebab dekat bahagian atas hotel, dekat bawah tu adalah pusat membelah. Dan Tamrin City ni memang amat terkenal dengan beraneka jenis pakaian, terutamanya untuk wanita. Macam pergi jalan tu aku agak ahmad lah kalau musim raya, tapi memang penuh dengan beraneka jenis pakaian, termasuklah baju-baju batik untuk lelaki. Tadi pun walaupun 2 jam saja meneroka kawasan tu pun dah penat dah. Tapi tengoklah kalau petang nanti ada kesanggupan nak meneroka lagi, ada lagi lah yang saya boleh kongsikan sekejap lagi. Buat masa sekarang kita nak rehat dulu dan kita jumpa sekejap lagi. The next day. Baiklah, selamat pagi. Dah bersarapan di hotel tadi. Kami terus bergerak naik Grab, tak jauh pun dari hotel. Dan sekarang ni kita berada di hadapan salah satu blok di Pasar Tanah Abang. Kalau anda nak tahu, ini adalah pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Dia ada 7 blok dan memang tak menang langkah lah, tak cukup kaki ni nak bergerak kalau anda nak meneroka ke semua blok Tanah Abang ni lah. Yang paling awal mula dibuka sejak tahun 1735 dan ia melalui pelbagai macam evolusi, kebakaran dan kemudian dibina semula, dan infrastruktur untuk pasar di Tanah Abang pada zaman sekarang ni memang dah moden lah. Ada blok yang dibuka awal pukul 7, macam di belakang saya pukul 9 baru buka. Tapi apa-apa pun kita meneroka dulu. Jom. Baiklah, saya sekarang berada di hadapan Tamrin City Mall, iaitu sebuah pusat membelah yang amat popular bagi mereka yang nak membeli baju-baju Shanghai kan. Di sinilah kami menginap dan sekarang masuk untuk meneroka kawasan, dalam kawasan ini dengan lebih lanjut lagi. Jom. The next day. Selamat pagi. Memang nampak tak seberapa sangat kan vlog kali ni, tapi memang sebab tak ada agenda lain pun untuk lawatan ke Jakarta kali ni.
hari ni dah nak bergerak balik ke Malaysia. Beg pun dah kemas. Bagi sini dari kemas ni tak tahu lah berapa berat. Beg ni memandangkan banyak sangat anak-anaknya di dalam. Tapi tak apa, janji 20 kg seorang kan. Ni pun dah nak pukul 11 pagi waktu tempatan. Kita nak bergerak ke tempat sama kita mendarat tempoh hari, Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Jom. Baiklah, kita dah tiba di Terminal 2. Ada masa lebih kurang 45 minit sebab daftar masuk pada jam 1 petang. Jadi kita nak siap makan dulu dan kita ke kaunter daftar masuk.
Baiklah, Alhamdulillah selepas menempuh perjalanan hampir 2 jam, kami bertiga dah selamat tiba kembali ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan ambil beg tadi. Dan itu menandakan berakhirlah perjalanan sebentar kami ke kota Jakarta. Semata-mata nak cari baju raya. Tapi banyaklah hasil yang dikutip sepanjang di sana walaupun untuk 3 hari 2 malam sahaja. Jadi itu sajalah perkongsian untuk kali ini. Kemana pula saya akan pergi untuk tahun 2026 tak tahulah. Bukan tak tahu, dah ada dah nak kena tunggulah nanti. Untuk 2025 ni alhamdulillah saya telah ke 4 bandaraya di Jepun, ke Auckland, dan ni kali kedua lah kunjungan saya ke Jakarta bersama keluarga. Untuk tahun depan insyaAllah langkah saya akan jadi lebih panjang. Dan ada juga kembar yang tidak berseorangan, tapi pun ke Jakarta lagi lah. Mana tengoklah macam mana. Apa pun, terima kasih kerana sudi menonton perkongsian saya kali ini. Jangan lupa tekan butang like, share, subscribe. Salam mesra daripada saya, Syafiq Ashraf. Hashtag tak ada hashtag kali ni. Kita jumpa lain kali, okay? Assalamualaikum, bye.